Last time kan aku ada buat video kan, aku tanya macam mana nak mancing PB. Banyak jugalah yang share teknik kan, memang sporting lah korang kan. Tapi macam-macam cara dah aku try. Cuma tak try umpan hidup je. Tapi yang paling menjadi kat sini, kau lari-narik. Yang tu yang paling menjadi kan. Kecilnya makan. Halus. Pakailah apa warna umpan sekalipun, kalau jerking tak jadi, memang dia tak nak makan. Mula-mula aku henjut ke bawah, tapi bila umpan tu dah dekat dengan aku akan start henjut ke atas. Jangan tanya aku kenapa. Ini apa yang aku belajar. Strike. Strike lagi. Kecil lagi. Ini lesen kecil. Aduh, hai. Dia jadi macam ni lah, aku pakai batu ni. Aku ikat double simple kat sini, double loop. Lepas tu rambut aku lebih kurang dalam 3 jengkal ataupun 4 jengkal lah. Dan ni yang paling menjadi.